Hai, Assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni. Peneng mai. Hari tu saya tak sempat nak buat intro kan. Sampai sekarang muka aku teruk. Dah nak dekat raya dah muka teruk lagi. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ingatkan bulan puasa ni banyak juga pahala muka bersih suci lah juga kan. Allahu Akbar. Tu pergi kemah tu muka saya teruk. Teruk gila dekat pipi ni kan. Sekarang ni sampailah nak balik kampung. Naik kat dahi pula. Hai, tahun raya ni orang nak cantik-cantik, yang aku nak huduh-huduh. Korang jom teman saya balik kampung dari KL hingga ke Kedah. Sebab saya first time gila drive KL pergi ke Kedah. Sebab saya tak pernah lagi drive balik kampung ke Baling. Saya dah lama tak balik raya dekat Baling. So, hari ni jom ikut saya daripada KL hingga ke Kedah. So, orang-orang Baling yang ada nampak kereta Ferrari lalu ke, jangan lupa hon-hon, okey? So, jom korang, jom follow Mimi. Champ. Abang jangan tunggu lama. Memang tunggu lama pun. Nice. Semua dendam. Sebab tinta tak ada. Tak nampak. Okay, kepada Kak Shira. Kak Shira bagi pendrive kat saya ni, memang lagu semua function. Tahu Kak Shira? I love you Kak Shira. Thank you so much. Oh hey, I'm just about to go to bed. Kat sini masih jam lagi. Saya tak pergi lagi Skyline ni. Korang dah pergi dah? Dah pergi dah? Saya tak sempat pula nak pergi. Nantilah nak pergi. Nantilah. Nak kena layan jam ni dulu. Kenapa jam ni? Aduh, sakit kepala. Sakit kepala. Tutup cinta. Oh my god. Okay, sekarang ni saya ada dekat Berang. Saya rasa kali ni betul-betul tak jalan langsung kereta. Ni nampak jalan kan? Saya rasa ada accident. Korang tengok tu. Wish, macam accident teruk kan? Kan macam ada accident teruk. Adalah. Ada. Orang Melayu gitu. Ya Allah, bawa motor tu perlahan lah bang. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, banyaknya kereta. Ya Allah. Ya Allah, semoga dimudahkan pada urusan. Korang nampak kan jam tadi kat situ? Memang betul-betul accident yang paling teruk lah yang saya tengok. Ada lagi yang teruk memanglah. Tapi ni accident yang saya tengok baru sangat terjadi. 3-4 biji kereta. Tak tahu lah ya Allah. Saya harap yang nak balik kampung tu baliklah elok-elok kan, hati-hati. Baca doa, bawa kita, tak perlu laju pun, janji sampai. Betul tak? Ni saya baru lepas lalu pada yang accident tu. Kat sini pun jam. Tak tahu kenapa. Ni pun jam juga. Kira korang, saya pun risau juga kalau saya duduk rakam sangat kan. Dengan motor besar lalu lah. Cukil dekat kawasan ni. Sumpah. Saya tak tahu kenapa jam pula. So, saya nak buat kereta dulu. Kemalangan di hadapan. Ada lagi kemalangan. Korang tengok ni. Betul-betul jam. Ni betul. Aish. Itu meminta. Aku malas nak ambil ni. Okeylah korang. Saya nak bawa kereta. Saya pun takut juga dalam keadaan yang bawa kereta sambil rekod ni. Sebab tu susah kalau drive kalau sambil rekod ni. So korang, nanti saya dah sampai dekat destinasi yang mana okey ke, selamat dah ke apa, nanti saya rekod balik, okey? Dah hujan lah guys. Saya daripada tadi lagi tunggu jam. Tudung pun dah tak teratur. Pening kepala. Layan mata. Layan hujan. Layan jam. Penuh dengan layan. Jangan tidur. Kau tengah bawa kereta ni. Sepatutnya 4 jam.
dia jadi 5-6 jam. Tahu tak? Janganlah menyanyi. Awak ni, saya tengah bercakap dengan orang. Awak sengaja tarik perhatian saya. Jam. Hujan. Guys, saya nak teruskan bawa juga kereta. Ke mana pun saya kena hadapkan walaupun jam. Macam itulah juga hati. Kalau hati dah betul-betul tawar, tapi mesti lagi pertahankan. Macam itulah juga jam. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Anjay, let's go. Saya dah sampai dekat kawasan Belah Pinang. Tapi sebelum saya nak pergi Kedah, ada tu aku nak buat. Saya nak pergi spa dulu. Saya nak buat urutan kepala, pening kepala, migraine kan. Saya nak buat urutan dulu. Saya tengok kok ada package apa-apa, scrub apa-apa. Oh my god. Pergi buat apa-apalah. Tu kan. Baru saya terus gerak ke Baling Kedah. Okay guys, jangan kacau saya. Nak relax. Korang tengok saya dah habis spa apa semua. Boleh tak tolong buang tu yang botol ada nyangkut. Tu ada lagi sampah. Kau tengok muka saya daripada awal tadi muka makeup, habis eyeliner, habis semua. Saya pergi buat ni yang mata, bukan eyelash tu. Benda apa orang kata saya harap benda ni boleh semayang ke tak benda ni. Ada orang bagi lemang lah. Wow. Ada orang bagi lemang dengan bunga api. Ada orang bagi lemang lah. Thank you so much. Saya datang sini, saya ambil lemang dengan bunga api. Api dah semua special ke special. Rasa muka, rasa urut kat tengkuk ni. Orang tu kata saya badan panas. Dia kata demam rasanya. Saya tak tahu, mungkin demam saya rasa. Terus gerak ke Bali. Macam ni pun dah tak muat kan. Besar kot. Banyak tak bang? Banyak lah, macam saya nak pergi duduk sebulan lah. Besar tak bunga api ni? Besar tak bunga api? Ini yang paling besar. Ada lagi lah besar. Kalau besar tu 3-4 ribu yang tu. Ini first time lah saya beli bunga api besar ni. Saya balik dulu. Bye. Kau untuk korang je untuk bye. Salam Baba Roger tau. Thank you. Beritahu kat mereka. Bye. Love you. Okay guys, jom. Balik. Harap saya cegas mata saya. Okay guys, sekarang ni saya dah berada dekat kawasan laluan ke rumah saya. Lagi 22 minit.
Alhamdulillah masih keadaan yang baik. Macam Edison, belah kiri saya dalam keadaan yang baik. So inilah suasana kampung baling yang saya jarang balik. Yang jarang balik dan susah nak ada kawan. Jom saya drive dulu. Bahaya ni kalau saya rekod sambil bawa kereta. Dah sampai dah. Yang ni rumah mami saya yang kanan ni. Tu rumah abang. Nampak dah, aku nampak dah. Saya nampak baby saya lah. Nampak baby saya. Baby saya dekat sebelah lah. Macam kenal je. Nampak lah. Abang mesti tak tahu aku balik. Tengok korang rumah ni. Rumah ni nampak betul-betul kecil kan. Kat luar. Dalam macam istana. Ni rumah ni ayah saya buat sendiri tau. Nampak sedih je kat luar kan. Jadi kat dalam sekarang saya dah sampai dah dekat sini. Alhamdulillah. Seronok lah. Senyum sampai sengih. Sengih lah perut buncit ni. Perut buncit sengih. Mana ada bawang aku tak boleh. Oh, dah sembang dengan makcik ni. Sembang apa? Dah sarak kata dia tak boleh. Dah balik makcik. Kena kencing. Okay korang, saya dah sampai dah kampung. Saya pun dah barai dah. Saya nak rehat-rehat. Satu setengah hari. Rindu kita apa? Kita Ya, dia tu. Mi pun nak ajak Poppy Bazaar. bila? Sekarang lah. Ada bazar ni dekat ni. Berlambak apa sah? Sini banyak. Nak pergi ni? Lah kan nak angkat barang kita pergi bazar. Angkat. Jom. So guys, saya nak pergi bazar saja. Saya nak ronda bazar dekat Baling. Guys, saya nak rehat-rehat. Nak cepat-cepat dah rush ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Aku pecah macam tu. Baik korang, thank you yang tengok video saya ni sampai habis. Sorry boring sangat tapi tolonglah suka. Nanti saya buat lagi video lagi kalau korang suka. Bye.